Hai, Assalamualaikum. So sekarang ada di Gerik, di Risa Impiana Resort. Dekat Gerik ni kamu. Salah satu resort yang ada kolam renang paling besar. Paling besar. Cok rasa macam kolam renang untuk apa, sukan renang-renang tu. Cok nak tunjuk kepada kamu demo punya resort ni. Macam-macam kategori bilik ada. Kira pokok pangkainya kat sini kalau nak buat aktiviti ataupun nak bercuti memang berbaloi sangat. Resort ni pun murah je. Jom lah Cok bawa kamu tengok. Mari ikut. Komen tadi cua mandi komen nak tengok. Okey. Sebenarnya kolam renang ada sampai ke depan. Ke depan ni ada dewan, ada banyak lagi fasiliti, banyak lagi bilik kamu. Kita tengok dulu. Lagi satu kamu, kalau kamu datang sini, kalau musim buah memang best, sumpah best. Sebab apa? Siapa yang menginap sini, musim-musim buah pula. Buah teroyan, buah manggis, cempedak, makan je kamu. Besar kan? Itu jual khabar. Sebabnya buat besar ni sebab dia boleh tampung kalau kata event yang besar. Contohnya dalam 150 pack ke bawah memang muat kat sini. Kalau kamu tengok demo punya media sosial, kamu boleh tengok demo punya video orang buat aktiviti kat sini. Ceramah agensi kerajaan ke, motivasi ke, mesyuarat ke, macam kamu tengok bilik mesyuarat tadi kan. Cuma kalau kamu tengok sekarang ni macam kosong. Sebab apa? Demo bukan tinggal kursi meja ataupun setup tu yang tu, tak ada. Habis je event, dia akan kemas balik. Sebab nak jaga daripada berlakunya kerosakan perabot, kursi meja semua. Itulah kan. Jadi habis event memang dia kemas kosong. Bukan nak khabar lah kamu. Flying Fox. Gila tak gila menembak tu. Dia akan sop hantar kamu ke seberang sungai. Cuma dari segi ketinggian dia tu taklah terlalu tinggi. Dan yang paling penting pun dia mau buat ni pun semuanya ada ikut piawaian standard dia tu. Itu dia kawan. Tapi Cua tak boleh lah main pasal Cua bukan tak berani. Cua berani cuma macam malas. Jadi kita malas. Satu malam 200 kalau kamu tengok ni, kamera boleh tunjuk sikit buat ada 3 derek bilik ni. Boleh duduk 4 orang. Lebih pun boleh, tapi katil dia 2 queen bed. Maknanya atas katil 4 orang. Kalau kamu nak tambah kat bawah pun boleh sebab besar kamu. Aircon apa semua, TV memang tak payah kata lah, memang selesa. Cantik kan? Hiasan dia, color dia memang cun kan. 160 juga, katil dia pun masih lagi besar, masih lagi 4 orang boleh duduk. Boleh lagi tambah katil, tambah tilap. Kalau lah menginap kat sini, sejuk. Sebab apa? Pokok-pokok keliling kita kan. Musim buah, kamu bayang kamu bangkit tidur macam ni, teroyan depan bilik kamu. Makan terus, mandi kolam. Ini bukan sawah padi. Ini tempat letak kemah. Maknanya sewa kemah. Ni tapak kemah kamu kan. Kamu buat kemah, letak sini sewa, menginap. Sekarang kita nak makan pula. Satu dalam ni RM40 kamu makan cita rasa orang kampung kita. Depan kita ada masak lemak, ikan kembung, lepas tu timun Cina ni ataupun kita panggil timun kuning ni. Ini ikan keli sambal. Ikan keli sambal, kerabu pucuk paku dengan toge. Orang lama punya. Kalau cerita pasal makanan sungai ni, ikan-ikan sungai ni, tak payah jauh-jauh. Belakang resort ni je ada. Jadi fresh. Dah tentu fresh untuk kamu. Ini sambal tempoyak. Gila dengan ulam. Nampak ulam-ulam segar kat sini. So kalau satu dalam ni boleh makan dalam 4 orang pun boleh. Kalau Sabtu Ahad kamu boleh datang sini, tapi kena better je, kena booking lah. Pada Cor kena booking. Dan kalau kamu menginap kat sini macam besok nak check out kan, kamu khabar besok kita makan lah set dalam. Okey, bagi tahu pada staff yang ada kat sini, dia makan prepare untuk kamu. Tengok tu belenang kamu berkenang kan, nampak kabu pucuk paku sayur kacang. Allah, memang best. Tengah hari makan dekat sini, tepi kolam. Lepas makan, boom. Mana kau nak dapat? Hanya di Risa Impiana Resort.
Rasa fresh ikan tu masih lagi lembut. Nampak? Nampak? Goreng dengan sempurna. Lembut, kombinasi pula dengan kerabu ni, rasa resik-resik tu. Lemak-lemak. Air sirap 1 jug. Okey, mana set ni dapat dengan air sirap. Kemudian kabur bagi demo nak tambah ayam ke, nak tambah telur dadar ke boleh. Jangan worry. Ni Roma, ini champion lah. Ini champion. Oh. Sambal ni Cok bagi 5 bintang mah.